tak kenal lagi. Kan? Daripada kau fikir jauh-jauh kan, aku rasa baik kau pilih dua-dua je. Senang. Sorry. Tapi kali ni, lawak kau memang tak lawak. Betul? Aku tak buat lawak. Kita sebagai lelaki boleh berpoligami, boleh kahwin 4. Okay, Ben. Aku rasa kau elok dengar lagu ni. Di sana menanti di sini menunggu. Pintu hatiku diketuk oleh dua wanita. Kena dia dengan tu. Diketuk dua wanita. Betul lah, kena. Tapi aku rasa kan, hubungan aku dengan Afira sekarang ni makin jauh lah. Alah, ini confirm sebab dia datang balik ni. Bukan, weh. Bukan. Bukan sebabkan dia. Dia tak ada kena-mena dengan hubungan dengan aku dengan Afira. Aku cinta selamanya kuasa dua. Bila esok tiba, Dia akan lebih bahagia dengan Kal. Bukan untuk melamar cinta. Tahu Mama banyak korbankan untuk Ben. Tapi hakikatnya sekarang Ben dengan Afira dah tak ada apa-apa. Dah tak ada apa dah, Mama. Sekarang ni kau sentiasa ada dengan Carl tu, tapi aku tahu hati kau tu masih dekat Ben. Kan? Dan kau cuba jauhkan diri daripada Ben dengan cara kau get back balik dengan Carl. Betul tak? Betul ke tak betul sekarang ni tak penting tau. Yang penting ni Ben sendiri yang dah buat pilihan untuk get back balik dengan dia. Dan aku rasa dia dah happy dah sekarang. Afira. I nak melamar you jadi teman hidup I balik. Hatiku, engkau nomor satu. Bila esok tiba akan ku coba hapuskan kata-kata